Mak ayah, zaman sekarang ni, anak-anak bukan cuma perlu dijaga bila keluar rumah tau. Kadang-kadang, bahaya tu boleh datang melalui telefon, game, chat, DM, gambar, video atau orang yang anak kita mula percaya. Di Malaysia ni, ada undang-undang khas untuk lindungi kanak-kanak, iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 atau SOEC. Akta ini bukan hanya tentang sentuhan fizikal, ia juga melibatkan grooming, gangguan secara online, eksploitasi gambar atau video dan komunikasi yang tidak sesuai dengan kanak-kanak. Pindaan 2023 juga menguatkan lagi perlindungan termasuk isu child sexual abuse material, live streaming, jenayah seksual dan sextortion. Sebab tu, mak ayah kena peka dengan perubahan anak. Tiba-tiba takut, murung, terlalu berahsia dengan phone atau nampak tak selesa dengan seseorang, jangan terus marah. Tanya dengan lembut, lindungi anak bukan dengan takutkan mereka, tapi dengan ajar mereka kenal batas, berani cakap tak dan tahu minta tolong. Share video ni untuk mak ayah lain tahu juga.